makan dengan nasi telur mata goyang. Telur macam Mula mana? kita akan letak sambal. Dia dalam ni, ini yang killer. Oh, ni killer. Ini killer dia sebab dalam ada bawang goreng, bawang putih kita buat sendiri, ada ikan bilis. Kita letak dalam ni. Lepas tu ini paling apa ni? ramai gila orang suka. Ini paru crispy. Wah, nampaklah crispy dia. Ini memang nombor 1 best selling kat sini. Lepas Best tu, selling ke mana saya kat Suka pahit Korea? tak? Saya suka pahit-pahit sikit je. Oh, ni jangan risau. Pedih kita orang tak pahit. Oh, Kita dia orang dah crispy. rendam dalam air cuka dan juga air garam untuk buang kepahitan. Cukup lah dalam pucuk ubi. Pucuk ubi, guys. Pucuk ubi ni kita goreng sampai garing. Okey. Tergagal. Bergaga, guys. Nampak kat campur Dia lagi. macam chili flake kan. Sambal bilis, guys. You. Oh, bau. Ini yang best seller akak cakap top 3 kat TikTok. Yes, ini pak merah-merah, crunchy-crunchy, rangup-rangup. 100% tak ada MSG, tak ada Ajinomoto, semua 100% homemade sahaja. Homemade, guys. Makan dengan nasi sedap ni, Kak. Ya, makan dengan nasi telur mata goyang. Telur Settle. kuning. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Subhanallah.